Bang, saya suka Roman. Roman? Tu aku pun suka. Tapi masalahnya kenapa kau beritahu aku? Kenapa kau komen macam tu, kan? Masalahnya yang kena nanti video ni aku. Sebab aku yang buat video ni, okey? Aduh, lepas tu apa dia cakap ni? Masa dengar Bloodline. Bang, itu bang, ejaan kau terang salah bang. Orang dah salah anggap dah ni. Ejaan ROMAN bukan ROMEN. Jadi lain bang. Bunyi seakan tapi jadi lain bang. Nanti orang ingat apa nanti. Okey, kau nak tengok Roman Reigns, okey? Jom kita review Roman Reigns. Bro, aku tak tahulah kau ni typo ke atau kau tak tahu ejaan dia sebenar, tapi tak apalah, aku faham-faham je lah. Okey, so aku ada dua Roman Reigns dekat sini. So, aku nak review mana satu mana tak apalah, dua-dua aku review untuk kau bang. Okey, so ni yang baru punya lah. Nampak ni, aku suka glove dia. Warna gold kan. Okey, ni yang baru. Roman Reigns yang baru. Okey, ni yang lama. Cuma vest dia dah hilang. Aku tak tahu aku letak mana, cari tak jumpa. Tapi yang ni aku suka, rambut dia diikat, nampak? Kan? Yang ni pun cun juga. Okey. So, macam Brother Adam Hakimi, kau suka Roman yang ni ke Roman yang ni? Kalau kau suka Roman yang ni, kau komen dekat bawah. Kalau kau suka Roman yang ni, kau komen juga dekat bawah. Okey, dekat ruangan komen. Okey. So, jangan lupa like, follow, and share. Jap. Kalau korang suka dengan baju yang aku pakai ni, korang boleh tengok dekat bag kuning aku ataupun dekat ruangan komen. Okey, jangan lupa like, follow, and share. Saya Brock Toy. Bye-bye.